cari nilai bagi setiap yang berikut. So, ini ialah 2 tolak X kuasa 6 per 6 dengan negatif 1. Dari negatif 1 hingga 3. So, dia akan jadi 2 tolak 3 kuasa 6 per negatif 6 tolak 2 tolak negatif 1 kuasa 6 per negatif 6. Okey. So, negatif-negatif jadi tambah lah. Okey. 2 tambah 1, 3. So, 3 kuasa 6 tolak negatif 1 kuasa 6 per 6. 3, 6, 4 per 3. Okey. So, ini kita semak jawapan 2 tolak X kuasa 5 dari negatif 1 hingga 3. Betul. Next, untuk yang ini, kita faktorkan yang atas punya. So, untuk yang atas ini, kita tulis semula. Jadi, negatif 6 square tambah 8X tambah 8. Negatif 2 faktorkan 3X square tolak 4X tolak 4. Okey. Faktorkan lagi. Dia akan jadi X 3X 2 2 6 negatif 6 tambah 2. So, ini akan jadi negatif 3 hingga 2. Negatif 2. Okey. X tolak 2. 3X tambah 2. Yang bawah itu, dia punya 2 tolak X itu ialah negatif X tolak 2. Negatif X tolak 2. Dx. So, ini potong. So, jadi negatif 3 hingga 2. 6X tambah 4 dx. Iaitu 6X square per 2 tambah 4X. Dari negatif 3 hingga 2. Iaitu 3X square. 3 2 square tambah 4 2. Tolak 3 negatif 2 square tambah 4 negatif 3. Okey. 12 tambah 8 itu 20. 927 tolak 12, 15. So, jawapannya 5. Okey, betul. Okey. C, kembangkan integrate negatif 2 hingga 3, 2X kuasa 4 tolak 2X kuasa 3 dx. So, dia akan jadi 2X kuasa 5 per 5 tolak 2X kuasa 4 per 4 dari negatif 2 hingga 3. Okey. So, 2 per 5, 3 kuasa 5 tolak 3 kuasa 4 per 2 tolak 2 negatif 2 kuasa 5 per 5 tolak negatif 2 kuasa 4 per 2. Okey. 2X kuasa 5 per 5 tolak X kuasa 4 per 2. CLC letak 3 dapat ini. CLC letak negatif 2 dapat ini. Okey. Dia akan jadi 71 771 per 10.
Oke. 771/10. 567/10 tambah 104/5. 104/5. 104/5. 155/2. Oke. So, integrate 2x² kurungan x² tolak x dari -2 hingga 3. Betul. So, integrate 8x tolak 6x² tambah 8 2 tolak x dari -3 hingga 2. Oh. Apabila dia 2, 2 kosong, 2 tolak 2 itu kosong. Oh, jangan guna limit.